Jom dengan saya selesaikan satu misi ni. Hari ni saya nak cuci bilik air untuk keselesaan pengguna. Disebabkan bilik saya dekat bawah, memang dah jadi target utama bila tetamu datang. Lagi-lagi bilik air. Kadang bukannya tetamu je, orang dalam rumah ni pun guna juga. Jadi bilik air ni lebih cepat kotor dan kena kerap cuci. Untuk cuci lantai hari ni, saya guna sabun dari Scrub A Best. Saya pilih bau Inggris Pear dan Frisia. Ni satu lagi target kita dalam misi memberi keselesaan pada pengguna. Saya nak guna yang ada bau English Pear dan Frisia. Kalau korang tahu apa juga yang ada bauan tu yang saya boleh guna dalam misi ni, komen ya. Bau dia wangi, ada bunga-bunga dan tenang je. Sentuh lantai pun mudah kotoran dihilang. By the way, korang tahu tak yang lantai bilik air ni ada pori macam muka kita. Terutamanya bahagian grout ni. Kalau jarang cuci bilik air, pori dekat jubin dan grout akan tersumbat. Tersumbat dengan minyak dari sabun mandi atau conditioner yang kita pakai. Itu juga sedang bantu bakteria, kulat dan lumut untuk membiak dalam bilik air. Jadi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu kena cuci bilik air. Okey, lantai kita dah siap. Shining lantai. Akhir sekali, jangan lupa untuk bilas semua peralatan yang kita guna tadi. Okey, nantikan untuk misi yang seterusnya.